tengok ni. Apa dia ni? Apa dia agaknya? Tengok ni. Apa dia ni? Tea. Air. Tea. Okey. Jadi hari ni saya belanja awak minum air teh. Nak tak? Okey, kalau habis awak nak buat apa? Dengar, semua dengar saya. Okey. Dah habis minum. Awak kata awak nak buang. Awak nak buang ke mana tu? Awak nak sampah memang awak selalu macam tu tak nak buang Kalau kat rumah pun buang macam tu Okey, jap. Soalan saya, dengar. Soalan buang tu kalau kat rumah tu bagus ke tak? Kenapa? Sebab nanti rumah kita ada sedar kita macam mana yang kotor. Bagus. Rumah dan kotor. Okey, satu. Katakan hujan. Dia takut dia cakap tadi. Jadi kami satu. Buat sikit. Nyamuk bertelur, lepas tu. Jadi awak cakap apa ni? Dia jentik-jentik. Okey? Ada jentik-jentik. Lepas tu nanti dia jadinya nyamuk apa? Nyamuk Aedes. Bila kita ada nak? Kita semula. Pipi. Kita nak kita semula ni kalau teh ni nak buat apa je? Kita nak mula teh ni nak jadikan kita. Tapi kita mula kita guna suhu ni pula, ada api pula. Jadi saya nak tanya, bagus ke tak? Kenapa? Kalau ada api yang apa? Ada. Kalau ada asap, okey, jap. Kalau ada asap, okey, Yana. Kalau ada asap, apa yang berlaku Yana dekat udara kita? Tercemar. Pelita terbakar. Pernah terbakar? Baru dia terbakar. Silang sedang ambil apa yang terbakar? Ya Allah, bahayanya rupanya. Sekarang dia ada lampu solar betul. Okey, soalan saya. Solar tu apa? Solar tu apa? Cahaya matahari. Bagi tekan awak semua. Apa? Awak tutup. Awak nak beli mentol ni kan? Ni mentol saya dah letak ni. Dapat ni. Mentol ni berapa? Tak silap berapa persen je. Ni adalah mentol what we call it solar. Okey, saya pun letak. Awak letak semula. Boleh letak macam ni je. Faham? So ni lah namanya apa? Ikaliter. Jadi saya nak tanya, kita dah selamatkan dalam sekitar ke tak? Pertama, macam mana kita selamatkan dalam sekitar? Pertama, menggunakan teh yang terbuang. So kita tak buang. Okey, yang kedua kita guna apa?